kembali channel kepada Rizal. Alright, hari ini nak buat video ke bau sangat. Alright, hari ini aku nak buat video ini kita nak cerita lagi pasal kisah Sila yang semua Sila air sama dulu lah. Tapi ni part 2. Macam video sebelum ni saya pernah buat. Ini saya dah buat video Bui Iqbal tapi selama macam 2003. Tapi tu part 2 juga. Tapi buat part 2 je lah. Okay, ni kisah Sila Iqbal aku part 2. Sebab aku pernah record di MST. Sebab tu okay. Ini banyak bercerita lagi sebab pula kena tidur. Okay. So okay, jadi Sila ni banyak Sila benda yang tak ada manfaat kita boleh pakai apa semua. Jadi dulu zaman saya pun pernah cerita pun sebelum ni, tapi ini cerita zaman lepas habis sekolah. Okay, sekolah dulu ya habis apa semua duduk rumah tak ada buat apa, tapi kita Sila yang time tu zaman budak dulu aku. Jadi budak dulu macam nak kata macam ni, dah budak dulu zaman akhir lah. Selalu macam ramai tak cara lah apa-apa, tak cara masak agama semua dulu lah. Budak kita tak mikir apa-apa dulu lepas tu masuk dia cepat dia semua ni kita baru mikir lah. Kita macam mikir matang sikit aja. Tak pula macam ni ni pun baru begitu sebab ada angin. Elok kalau tak ada angin buat tutup pintu tadi. Okay, so jadi zaman tu pun zaman yang tak ada edit sangat lah zaman tu. Sebenarnya zaman tu sebenarnya tak ada boleh bahasa macam boleh ke edit macam ni apa semua zaman tu lah. Tapi kalau nak ulur sangat untuk balik zaman jahil tu tak same lah ya. Saya bawa pernah apa ni benda yang tidak elok, benda yang tak berkenan apa semua, buat keribat macam balaya kau jadi anak jatuh kerata tu gitu lah. Okay, jadi benda tu saya tu tak edit sebenarnya kalau bawa ni apa semua, Sila dia apa semua. Tapi bila saya tengok kat YouTube Average-nya dia cerita pasal Sila adik dia tu, maka saya tengok Sila dulu saya pernah pokok adik saya dengan cara tak nyepak dia hanya kata time tu dalam bilik. Itu saya dengan adik saya ada perselingkuhan. Time tu 2019 ke 2018 time tu dah bergaduh. Tak tahu apa baik ke pada itu. Saya pernah pukul adik saya. Ni yang tumpuk mata lahir dia. Dia apa menangis. Apa dia beritahu abahnya apa saya. Saya bagi dia semua tu. Mana minta maaf tu lah. Itu dalam bodoh dah minta maaf ke apa. So bodoh lepas tu dia dah besar ni. Tu salah tu banyak lah. Dah adik kami kita sendiri. Itulah. Kalau ada jatuh boleh terima lagi dia macam okey. Kalau dia nak baik sikit lah. Dia kerja ni memang depas macam mana okey semua itu kerja begitu lah. Buat perempuan kalau mandi ya, perempuan kan ni orang mandi lah. Betul dia tak ada sangat. Dia macam biasa je dia macam tu. So ibu pernah main kad yang kau kad tahun tu ibu pernah main tahun tu kawan-kawan tung yang sama jahil dulu ting weh triple weh kau tu weh kat dua weh kat tu kat ni banyaklah sama tu macam buat apa tu weh jahilnya. Lepas tu dulu ibu pernah main game ni Uno memang favorite Iqbal dulu lah. Tapi game tu dah tak ada dah. Dulu lah ibu mainnya. Lepas tu baik kali ibu main game tu. Bukan sebab apa kan? Sebab game Uno ni dia best. Cuma lawan dengan orang sedap pula 1 jam. Rupanya mahal gitu. Banyak cewek pun ada laptop boleh kedok, tapi tak tahu lah, kita tengok lah atas kita sendiri lah. Tapi Uno boleh saya download laptop, cuma aku buat lain pun. Kalau Uno tu boleh tekan laptop apa semua tak boleh lagi. Banyak tak tak boleh ni jadi kicau. Kita jumpa ya. So okay, lepas tu tu zaman sadar. Okay,
lebih kejam. Iba pernah saya pernah bergaduh besar saya dengan saya sahabat sendiri. Itu bola. Itu bola. Dia ni sebenarnya okey. Dia ni sebenarnya berkawan okey dalam sana. Cuma yang kita silamnya adalah ibu mesti berkawan dengan seorang ni. Dia dah muda. Dia dah muda dengan saya dengan saya ni masa-masa lepas masukkan budak baru tu apa semua. Tapi masukkan budak baru tu jadi macam agak kucak-kacik. Dia okey, cuma lepas dia ada orang masuk tu dia macam cakap kucak-kacik sikit, dia macam tak boleh terima ni, dia macam ni, dia macam ni, tak boleh terima. Masa tu time tu main bola. Itu main bola main bola. Saya ada macam ni banyak. Bola tu paling ujung gitu lah. Itu macam orang yang pakai hati. Jadi bau nak bergaduh juga dengan seorang ni. Dan ini bersepak dia tu tak ingat. Kita bersepak dia. Lepas tu sehari tak baik dengan dia. Hebat tak baik dengan dia. Sehari tu tak baik dengan dia tu. Dia bawa rasa agak pasal minta maaf apa semua. Lepas tu dia tak balas. Tu malam dah tidur tu dia balas. Ayat dia tak ingat apa semua. Tapi dia kata saya lagi apa semua. Tu makin balas tu. Itu ramai tu tak bersangat. Ramai tu tiga. Dari tiga tu. Tiga bengok Okay. Kita dah membesar dah. Dulu saya betul-betul baik-baik sikit lah. Okay, lepas tu ibadah pula. Time tu lepas habis SPM, ibadah main bola. Dan ibadah pernah tolak seorang ni. Siapa time tu dia ingat dia nak macam jaga kau semua tu, jaga kau boleh dia ikut game semua. Dia jaga nak oleh kau. Tu macam dia punya tu. So macam mana ni? Kita tapi sahabatnya dia cuma dia punya mana. Dia punya otot tu tak betul mana. Dia malu ni. Saya yang aku dia tonton video ni takut. Lepas tu apa yang benda saya tak boleh adapt, saya tolak dia sampai ke minggu. Saya tolak gitu, tolak gitu. Lepas tu dia menangis, lepas tu dia tolak saya balik apa semua. Dan kayak tu sebenarnya benda tu saya tak nak tolak dia sebenarnya. Dia jaga gitu pasal saya dia macam nak saya dia macam dia ke bola. Gitu dia macam nak main je. Tapi dia tolak tu macam sedih, nangis saya tu. Ibu dia marah semua. Kan ni yang kena sedih. Lepas tu dia dah boleh kapung akhir ni apa semua. Dah tu saya mesti ambil. Lepas tu saya tu berhenti dah main bola. Berhenti lah. Tak boleh nak aku main bola. Tak ada orang tak ada mood tu. Tak ada mood tu. Balik terus ke balik terus rumah. Mandi ke apa walau naik apa pasal. Yang tu saya nak shoot video apa saya tengok video. Itu saya nak video short tapi nak shoot video apa tengok tu. Saya ada lagi video tu, tapi video tu dah lama dah. Saya lepas dari mana tu akhir saya nak pergi ke tak ingat lah. Kau awal nak pergi time tu. Ya, biasa time tu lepas agak. Bosan lepas raya saya buat tu. Tapi tak ingat lah. Boleh tak ingat lah. Tapi benda tu saya tak boleh edit ya. Itu baik lah dengan dia semua. Itu ada yang dua lagi. Dan tu saya berlagi. Dan tu saya pernah tolak kawan ni juga. Dan tu saya posisi panggil defense. Saya tolak dia kok besi tu saya tolak dia. Saya tolak macam ni. Macam mana macam ni. Tak bisa tolak. Dia tolak macam ni gitu. Macam tong dengan besi. Ada dia tolak dia balik. Itu dia macam malu dia. Kita rasa nak dan ada lagi silap. Tak apa. Banyak saya cuma kalau boleh puasa tu mana ingat. Kalau puasa tu saya banyak kali dah cerita puasa tu. Ataupun main tarawih tu memanglah main tarawih tu saya tu lah. Saya pun kalau sampai sekolah pada budak semua esok ya pasal saya lagi dah.
Siapa ada satu, siapa ada 3 story gitu. Masa dapat 5 tu bubuh tak saya jadi dah ambil undur. Tapi kalau nak undur balik tak saya. Tapi kalau kenangan main kenangan sampai raya tu boleh undur balik. Tapi masa tu boleh undur tu masa boleh bubuh dah. Gitu. Tapi kalau nak diundur sudah sampai tu sama undur. Ya. Tapi kalau main tahu itu main tahu ya. Gitu. Ada lagi apa yang saya dapat timur masa kecil tu, time tu raya tu saya nak buat, time tu ada malam raya saya ada buat video last day sebelum raya, tapi time tu video ni tak panjang pun 2 minit 15 saat. Itu macam aku baru nak tunjuk macam video video main peti ke apa semua ada buat juga macam ada lagi cuma layan ada main peti apa semua mana tunjuk. Tapi dah itu tak ingat pun dah habis peti tu baru ingat nak buat video peti buat hari raya pun nak tapi macam mana kan gitu lah saja dia gitu lah dia macam tak boleh edit macam tu lah. Okay. Alright, so lagi apa lagi lepas habis sekolah? Habis sekolah di sini lagi. Di sini tu ada lagi tapi tak itu pun itu saya bodoh time tu Iqbal time ni dah jam 4 dia jam 3 ke dah jam 4 ada kawan sebelum raya dia pernah masuk rumah saya dulu ke semua dulu lah. Time tu mak saya tak ada. Time tu mak saya pergi kerja pak mak saya dulu sama kawan-kawan semua. Apa yang saya dah terima time tu saya buat benda yang tidak elok lah, maksudnya ke seorang ni perempuan lah sama dia sebaya dengan saya juga, dia sebaya tapi dia bawa setahun. Maksudnya saya habis sekolah dia tak terima. Maksudnya dia bawa setahun tapi time tu apa yang jadi bengongnya time tu saya ni macam ini mudah macam benda yang tergoda saya mudah macam nak buat benda yang tidak elok lah maksudnya macam korang tengok sendiri sambil lari ke kalau bawa perempuan lagi pergi kelab apa semua benda tu ya memang bawa dosa lagi haram lagi lagi bawa korang masuk bilik tu tu okey lah tu tu aku tak sewa tapi Ibu pernah juga Ibu pernah tarik time tu Ibu tidur lah itu Ibu pernah tarik perempuan tu itu tak kena pun tak tutup pintu bilik tu adik saya tarik jadi macam tak boleh macam mana time tu pakai baju waktu pakai seluar pendek tu ya dari bilik itu bilik adik saya time tu itu ada dia main rumah dengan saya pakai kain blackout saya tak berbaju dia pun bercerita lah ni apa semua yang tak pakai baju apa semua tu ada saya dah kata dia tu ayam aneh tak ada mula-mula dia macam reject sikit ada macam tak apalah macam mana tu dia balik tu yang masuk lah tu pakai blackout itu sebuah pendek tak ada sebuah pendek tu habis basuh laku sebuah pendek tu habis laku basuh sebuah hijau yang saya pakai ni pun saya pakai ni pun basuh semua jadi tadi tu pakai kain blackout ya jom si dia betul tapi dia tak ada dia dah pindah lama dah. Lepas kejadian apa ni mak dia mau masuk amal laki tu kejadian tak pernah dapat akhir kat kampung ni kat kabutan Kuih tu kejadian first time kita orang dapat macam mana dia lagu tu itu macam memang bagus ni ada gitu lah dia kejadian bagus tapi kalau kejadian bagus tu buat ke apa ni malu kampung tak saya sebab benda tu sebenarnya tak ada pun kita nak macam edit apa semua tu tak ada alright so lagi tahun ni saya pernah kawan dengan seorang budak ini ni
Dia macam adik-adik dan sorry tu besar sikit. Besar Jaya tapi dia body sikit lah. Kawan-kawan dia. Dan itu first time saya pergi ajak dia belaki semua. Dan itu orang ada dah lama dah. Dia pun belum kenal lagi apa semua. Dan itu enak biasa-biasa ya apa semua macam okey apa semua tapi atau macam enak jahat lah. Ada masuk dengan itu, saya macam tengok je jauh apa semua dengan tapi ada orang kena sikit macam enak dia apa semua. Tapi stay dengan dia apa semua tapi dia nama dia tak ada. Lepas tu dia nama dia tak ada, hok saya tak ada dah. Tahu dekat kampung asal tak main di sini. Tapi hok kecil tu ada lagi tapi lepas saya pindah ni tahulah update macam mana. Nantilah kalau saya duit saya balik lah. Duit saya balik dah macam mana tengoklah. Ada dekat Kelantan macam mana. Saya ikan macam pakai apa istilah. Tapi tu lah. Sampai Desember tu kena jalan kaki tu. Tak dari sampai rumah. Sampai rumah tu surah tidur situ je lah. Macam mana duduk rumah orang tak boleh tu. Duduk rumah orang boleh lah cuma takut nyosok sebaik rumah sebelah rumah saya tu ada yang rumah so depan tu boleh lah duduk masuk baju masuk apa semua boleh lah lagi malam tidur boleh lah. Okay so situ apa tu saya macam nak dia sikit kata nak kena kita macam buat kan buat buku dia gitu lah. Benda tu tak boleh nak edit sangat. Okay so next dia lah banyak lagi cerita dia tapi Iqbal jenis muda tu ingat cerita ni sama-sama dulu apa lah kita ni muda lupa. Okay. Kita muda lagi lupa. Okay. Lagi cerita apa silap cerita pun banyak. Masa dia puasa tu pun saya pun ada juga terpuasa semua tapi dari itu rahsia itu saya ada pernah puasa. Dan itu zaman dia kata apa dia satu rumah itu. Okey dia. Dan itu pada tu mak saya tak ada gimana semua. Dan itu ada kepuk tu kepuk manjik. Bukan manjik bukan kepuk ekor. Dia macam kepuk bola putih tu kan. Tu ada so tinggal. Dan itu saya duduk pada TV tu tengok cerita. Dan itu saya tak pakai telefon lagi. Saya pakai telefon dah tapi dan itu yang ini tak ada. Ini tak ada. Pasal ini tak ada. Saya ini ada 3 tahun 4 ke 3 saya dah bawa ada laptop. Yang dan itu 1 2 tak ada. Makin itu dari bilik kunci itu makin. Tu gimana hari. Aku macam bengoknya aku tanya tu. Lepas tu mak saya tanya puasa dah? Puasa. Padahal tu tak puasa tu. Dia macam bengoknya. Okay. Ibu saya pernah cerita yang apa ni kawan saya asuk ayah untuk makan tu saya. Tu baik kali dah cerita. Puasa tu kan. Lagi apa lagi? Okey. Time tu ni lepas buka puasa, time tu saya ni jenis kalau saya jenis buka puasa dulu sampai dulu saya jenis tak suka, saya jenis suka makan nasi. Saya ni macam mak saya sikit lah. Tapi time tu saya makan banyak pop mancur tu nugget apa semua makan banyak. Lepas tu makan nasi. Lepas tu, itu kenyal lelak gitu. Pergi tu, nengok wadah. Ni betul, macam makan RM2. Makan RM2 tu pun ni betul. Lelah tu, motor. Motor je saya terjerumus lah itu macam motor itu macam. Ini memang benda yang ada muah. Itu motor, makanan yang saya makan tu motor. Mesti kalau tengok makan tu mesti kalau macam terjerumus kan saya gitu. Tapi nak macam mana kan? Kalau boleh puasa memang lah.
tubuh time tu lepas tahu buka puasa time tu. Tu macam apa tahu lah zaman-zaman tu kan. Zaman-zaman tu apa semua. Okay, mungkin ni last lah. Okay, last ni time ni tengok lah. Time ni apa saya lupa lah sama tu. Apa ni? Okay. Itu saya ni hang kalau saya itu kalau ada merubah tu masuk. Merubah baru masuk ada itu. Tapi masa tu masa budak tu ada juga saya pernah ada juga tak itu merubah dah masuk. Masuk. Kata dia macam fikir nak kata ini tak sih, nak kata ini tak sih. Itu saya membutuh time tu awak dah jadi mau dah jendam. Ada jendam tu. Time tu zaman apa ni, zaman pondok dulu rasa. Time tu zaman cuti banjir. Sampai cuti banjir time tu tak ada, saya tak tahu buat apa. Zaman pondok dulu tak ada. Saya duduk pondok pun 2 tahun. Tu buat ada lagi pondok tu. Saya tak tahu lah sampai pondok tu macam mana ni. Okey, kita tahu sama dah apa. Tapi kalau saya balik nak tengok pondok balik. Nak juga nak tengok pondok tu balik sebab sejarah hitam. Tapi kalau anak jual ni saya lama tu boleh ya. Tapi kalau nak tengok jualan tu, tapi kalau nak masuk pada balik tu, kalau saya ikut. Ya kalau saya lupa. Tapi kalau nak jual pada ni gaya boleh ya. Tapi kalau nak masuk balik tu saya cuba 2 tahun mana. Okay, so itu saja untuk kita silam part 2. Mungkin saya akan buat part. Mungkin saya akan buat sampai part 2 je sebab saya pun tak ingat dah kisah silam saya sampai apa ni, sampai sejarah hitam. Okay, sejarah hitam saya pun tak ingat. Saya ni jadi macam lupa sikit. Party lah guys. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa pada next episode. Assalam.